hari ni kita orang akan terbang ke Medan, Indonesia untuk perlawanan antarabangsa. Let's go. So tengah mencari rakan-rakan yang lain. Belah mana dia? Seberang? Sekarang tengah menanti player-player yang lain. Lambat. Kenapa? Tak tidur. Stranger. Ya. Banyak pagi lebih. Dia yang lebih 7 kilo ya. Lepas. Muka. Dia kan tolak beg. Sebab dia kan tolak beg. Sudah lah. So sekarang kita dah berjaya sampai ke Medan. Let's go. Dah sampai. And then we come. So kita ada sangkut sikit. Muzeri tersangkut. Jadi abang lepas. Yes. Muzeri. Kenapa? Jadi try. Jadi kita menantikan ketibaan Muzairi. Dia tersekat di sana. Ha? Nampaknya bakal balik ke KL semula dia ni. Janganlah. Ini kita punya pengangkutan di Medan. Boleh. Okay, sekarang kita nak ke mana? Kita pergi makan dulu. Kita pergi makan. Sekarang kita pergi makan dulu. Lepas tu kita check in hotel. Okay, belakang. Peres. Dia bagi peres. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Ada mobil gila di depan. Hitam. Dah boleh insurans. Awak ada insurans? Aku tak boleh insurans. Rumah makan. Bukan, saya bukan penjual ikan kampung. Kapau. Kita makan tengah hari kat sini. Kapau. Kau paling baik je duduk ujung tadi je. Apa dia? Kau paling duduk ujung tadi. Kaki aku boleh. Ayam ni ada. So ni lah menu makan tengah hari kita. Nasi apa nama ni? Nasi padang. Kita akan masuk ke Masjid Raya Al-Mahsun yang didirikan oleh Sultan Delhi. Dikatakan masjid ni ada terowong menuju ke Mekah, kata orang ramai lah. Tapi dah tutup dah terowong tu. Menurut informasi orang lokal, di bawah ini punya terowong tembus hingga ke Mekah.
Malaysia, kita ada Malaysia Madani. Tapi dekat Medan, kita ada Madani Hotel. Sekarang kita berada di Istana Maimun. Ia mengatakan bahawa istana ni adalah istana apa? Istana apa? Istana Daya. Istana ni lah Sultan Delhi. Istana hasil peperangan katanya. So, let's go. So kita sudah sampai di Caribbean Hotel. Ini dia hotelnya. Sehat, alhamdulillah. Enggak ada kendala dia. Masuk. Ya, lambai. Sampai check in. Halo Pak. Sekarang ni mulakan untuk sekarang mulakan masa untuk cara yang Kita pun nak charge juga ni. okey. Alhamdulillah. Lepas dalam 48 minit penerbangan, akhirnya kita sampai di Caribbean Hotel Medan, Indonesia. So jangan lupa malam ni game Pelarak FC bertemu dengan Caribbean jam 7 malam waktu Indonesia dan 8 malam waktu Malaysia. Okey. Sudah ready untuk pergi ke Padang. Yep. So we fight tonight. kita akan pergi ke Padang naik terus ke Caribbean. Pergi kat Padang. Let's go. Dengan cuaca dengan udara kat sini kau tak tahu. Ada? Kalau contoh di tent tengah risau-risau, clear pula ya. Ya, kalau apa clear. Dia clear boleh lah tapi kiri kanan ada tengah. Sama ada kiri kanan. Buat tidur baik. Apa? Hotel baik tu. Hotel memang best. So sekarang tengah tunggu driver van untuk pergi ke Padang. Macam mana Padang ni? Padang Cun. Sing-sing dekat Malaysia punya Padang Tiruan. Oh ada dua. Tapi ni tak tahu dia main sebelah-sebelah ke sebelah-sebelah. Geng. Baik geng. Padang baik geng. Baik roh Padang dia baik.
Ya, bola merah. Selesailah sudah perlawanan nasional Belera FC menentang apa nama hotel? Kiribia. Dengan keputusan tewas 8-5. So pulang ke hotel. So sekarang kita berada di Kakupi. Kita akan dinner kat sini. Nasgor. Keren. Keren kaki. Okey, alhamdulillah kami pun dah selesai makan di Kupi di Medan. So lepas ni terus balik ke hotel. Sebab sini pun malam, aktiviti malam pun tak ada. So terus balik ke hotel. Itu belakang video. Balik ke hotel dan terus tidur, dan pagi esok kita check out. So hari yang kedua kita dah free time. So sebelum pergi airport kita pergi jalan-jalan dekat mall dulu, cari makan. Makan. Tinggal pun enggak. Tengah check video.